untuk terima apa pun yang terjadi dan telah terjadi dan akan terjadi. Sekiranya saya tak ada juga, saya dah siapkan untuk anak-anak. Selamat menonton ya guys. Hai, saya Abang Puaka. Sekali lagi kita bertemu dalam Sentuhan Kasih yang dibawakan oleh Detektif. Dan saya Kak Lala. Episod kali ini dengan sokongan Nur Ehsan kami bakal lagi bertemu dengan satu keluarga. Betul tu, tanpa berlengah lagi, jom kita jumpa Kak Long dengan Kak Noi. Terima kasih Kak Lala dan juga Abang Puaka. Kemarin diorang yang menemu Rama. Kali ni kita pula ditugaskan untuk menemu Rama Puan Nur yang bukan nama sebenarnya. Betul tu, saya Kak Noi dan Kak Long akan mengetahui lebih mendalam apa yang Puan Nur sudah melalui. Seperti episod yang lalu, kita bukan berdua saja yang akan buat. Kita juga ada tetamu undangan iaitu seorang pelakon dan pengarah, Siti Hajar. Selamat datang. Terima kasih. So Siti Hajar, sekarang tengah busy buat apa? Oh, sekarang tak busy. Bulan puasa ni saya nak duduk rumah, nak beribadah saja. Betul. Sebenarnya saya tak sabar ni nak jumpa Puan Nur. Ayuk, dia pun dah tunggu kita ni. Ya, mari kita pergi. Kami ada beberapa soalan yang kami ingin ajukan pada Puan Nur. Boleh tak Puan Nur ceritakan dulu tentang Puan Nur? Pada tahun 2022, saya didiagnose breast cancer. Saya pilih untuk tidak melanjutkan rawatan. Kenapa Puan Nur memilih untuk tidak melanjutkan rawatan? Pertama, financial. Pada ketika itu saya sedar saya tak ada insurance coverage. Second, kurang yakin yang badan saya boleh terima rawatan kemoterapi dan radioterapi. Ni ada specific reason ke kenapa? Saya rasa saya tak boleh lah nak jalani treatment tu sebab takut dengan side effect yang mungkin akan terjadi, dan saya juga kehilangan 2 family member tahun lepas selepas mereka menjalani rawatan. Saya rasa mungkin gunakan alternative treatment selagi saya mampu untuk jalankan tugas harian saya. Alternative treatment apa yang Puan Nur tengah melalui sekarang? Herbal stuff lah, like linser, soursop and stuff like that. And saya juga ambil some supplements to pastikan saya ada tenaga. Okay, suami saya juga baru meninggal tahun lepas, Januari. Lepas suami meninggal tu, tumor ni membesar. Jadi saya sedar stres tu akan Buat dia makin membesar. Yes. Jadi kalau dengan rasa positif, dengan itu yang rasa terbaik lah. ceria dan dalam keadaan macam ni, apakah sumber income bagi Puan Nur? Saya buat home based business. Ibu saya selalunya di sinilah. Apakah reaksi Puan Nur bila Puan Nur dapat tahu yang Puan Nur diagnose dengan kanser? Sejujurnya terperanjat sikit, tapi boleh terimalah. Sebab mungkin sokongan arwah suami sangat kuat. Dia selalu ingatkan benda yang buruk yang terjadi pada kita pun adalah satu kebaikan. Mungkin dengan sokongan dia saya tak terasa sangatlah. Tapi selepas arwah suami saya pergi, itu impact yang paling besar untuk diri saya. Sebab memang dia seorang suami yang baik. Puan Nur boleh kongsi sikit tak arwah suami meninggal sebab apa? Jadi sebelum dia meninggal tu, dia sempat video call saya. Memang hari-hari memang dia selalu call lah untuk tanya saya dah makan. Tapi pada hari tu, itulah last call dia 1 jam sebelum kejadian. Dia meninggal kat tempat kerja. Saya terima panggilan daripada bos dia. Husband collapse kat tempat kerja. Ya, tapi bila saya sampai ke hospital, doktor cakap memang dia dah tak ada lah kat tempat kejadian. Puan Nur ada anak-anak? Ada 2 anak lelaki. Satu umur 18, lagi satu umur 16. Jadi apa perasaan anak-anak Bapa dah tak ada, habis Puan Nur sekarang masih mengidap kanser kan? Alhamdulillah, bila saya didiagnose tu, kita memang anak meradak duduk. Kita cuma harapkan doa anak-anak, sebab doa anak-anak pun penting kan. Doakan mami sihat, itu je. Tapi bila abah mereka tak ada, alhamdulillah anak saya yang lelaki yang pertama ni very concerned, very caring. Jadi bila Puan Nur get diagnosed dengan kanser, Puan Nur stage berapa tu, if don't mind me asking? Stage 2. Sekarang you rasa macam badan you makin baik ataupun kurang, macam mana? Sebab you tak pergi check up. Dari segi tenaga, alhamdulillah saya masih boleh jalankan hari-hari seperti biasa. Tapi kalau ikutkan saiz lump tu, kita boleh rasa quite besar. It gets bigger. And I realise it gets bigger selepas
my husband passed away lah. Mungkin I was going through The stressful dia punya the event was ya, stressful. betul-betul. Yeah. Apa harapan Puan Nur untuk anak-anak dan untuk diri sendiri? Saya cubalah didik anak-anak untuk terima apa pun yang terjadi dan telah terjadi dan akan terjadi. Sekiranya saya tak ada juga, saya dah siapkan untuk anak-anak. Dan saya harap anak-anak saya berjayalah di masa depan, insyaAllah. Maaf cakaplah bila-bila masa saja apa-apa boleh berlaku. What are your concerns now? Mati tu pasti kan. Tak semestinya orang yang sakit pergi dulu. Betul. Macam my case is a living example. My husband was so healthy but he left us. Jadi kalau nak cakap sedia, semua orang akan ada rasa takut mati. Tapi sebaik mungkin saya cuba sediakan dan siapkan diri saya dan anak-anak. Dalam masa yang sama saya juga berharaplah saya dapat lihat mereka mencapai kejayaan. Tak sampai, saya hanya dapat mendoakan yang terbaik untuk mereka lah. Dan saya yakin keluarga saya yang boleh ada untuk mereka. Mungkin setiap solat tu, bila berdoa tu nangislah. Rasa. Apakah anak-anak Puan Nur punya pandangan? Adalah bila the pain comes the pain comes on and off tau. Kadang-kadang macam I don't feel pain the whole day. There are times when the pain is so extreme, but when he sees my face, my reaction kan, he will tell me, "Mami tak nak pergi doktor, pergilah Mami, at least go and check." But he respect lah when I say no lah, I think I'll be fine. Berapa kerap rasa sakit tu? When dia punya pain datang, it can be very extreme lah. I have high pain threshold, tapi bila pain tu datang kadang-kadang air mata gugur jugalah. Mungkin dalam berapa hari sekali. Not every day, it's not an everyday thing tu. Kami pun berharap lah Allah memudahkan segala urusan Puan Nur. Stay strong lah. Kita tahu berat mata memandang, berat lagi memikul. InsyaAllah. Thank you for the doa. Dia seorang ibu, Kak Long pun seorang ibu. Jadi apa yang dia worrykan untuk anak-anak dia sama juga apa yang Kak Long akan risau untuk anak-anak. Naluri ibu semuanya sama. Cabaran kita dapat, obstacle kita dapat, selalu mengeluh. Tetapi ada orang yang going through lagi teruk tapi boleh reda macam gitu. Sebagai seorang ibu, Lala rasa yang Puan Nur betul ajar Lala banyak benda. One is untuk stay strong, be positive. Dia selalu fikir pasal anak dia. I put myself into her position lah. Memang anak-anak yang akan datang dulu dalam kita punya fikiran lah. Jadi itu yang paling takut lah. But she is very strong lah. Puan Nur ni orangnya tenang lah. Penyakit dia, ketiadaan suaminya dengan future anak-anaknya yang dia tak tahu, dia tetap nampak tenang. Bagaimana pihak Nur Ihsan tahu tentang keluarga? Anak-anak beliau merupakan pelajar Madrasah Mingguan Nur Ihsan. Kami bantu dari segi memberikan kelas madrasah percuma. Jadi bantuan yang kami salurkan daripada tahun 2021 sehingga tahun ini adalah barangan-barangan dapur sepanjang tahun lah. Sedikit sebanyak ingin juga contribute to the community in such manner supaya dapat kami salurkan derma-derma bulanan, zakat harta, fidyah dan sebagainya yang diberikan oleh masyarakat dengan saluran yang betul. Ada tak program khas? Sepanjang tahun kami ada khidmat menerima bayaran zakat harta. Dan yang kedua adalah wakaf ilmu. Dan yang ketiga adalah derma bulanan. Dan untuk bulan Ramadan ini, alhamdulillah kami ada sebuah kempen yang bernama Dermawan. Jadi Dermawan ini adalah sebuah kempen di mana penderma-penderma boleh sign up untuk pemotongan serendah $1 satu hari setiap hari di bulan Ramadan. Untuk mengetahui lebih lanjut, sila lungsuri ke laman www.nurinsan.sg untuk butiran umum. Tetapi khusus untuk dermawan, www.nurinsan.sg/dermawan. Selain daripada itu, pada bulan Ramadan juga kami ada di Bazar Ramadan di booth 201 berhadapan di Wisma Gilang Serai. Kami ada juga anjurkan Ramadan Charity Ride dan juga iftar kasih untuk keluarga-keluarga yang memerlukan. Terima kasih kerana masih bersama kami. Sekarang ni saya nak tanya soalan. Kalau dapat jawab soalan, dapat hadiah. Soalannya ialah, itu dia tadi temu ramah kita dengan Puan Nur, seorang pesakit bara. Kita berdoakan supaya Allah pemudahkan urusan beliau dan diberikan kesihatan selanjutnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Okay, dengan itu kita berjumpa lagi di episod yang akan datang, Sentuhan Kasih yang dibawakan oleh The Tag Team.
dan menontonnya guys.